Kenapa sesetengah tempat di bumi mempunyai masa yang sangat pelik? Kita biasa fikir setiap negara hanya beza 1 jam. Tapi sebenarnya ada tempat yang beza 30 minit. Malah ada yang beza 45 minit. Contohnya, India menggunakan UTC tambah 5.30. Nepal pula menggunakan UTC tambah 5.45. Jadi, kenapa tak guna nombor bulat saja? Sebab zon masa bukan sekadar sains. Ia juga tentang politik, sejarah dan identiti negara. Secara teori, bumi berputar 360 darjah dalam 24 jam. Setiap 15 darjah longitud bersamaan kira-kira 1 jam. Sebab itu, dunia dibahagikan kepada zon masa. Tetapi apabila sempadan negara dan kehidupan harian masuk campur, semuanya menjadi lebih rumit. Banyak kerajaan memilih masa yang lebih sesuai untuk rakyat mereka. China contohnya menggunakan satu masa rasmi untuk seluruh negara. Padahal saiz negaranya cukup besar untuk mempunyai beberapa zon masa yang berbeza. Ada negara yang mahu satu masa untuk semua, ada juga yang mahu kelihatan berbeza daripada jiran mereka. Jadi bila anda nampak zon masa yang pelik, itu sebenarnya bukan kesilapan. Ia adalah kisah sejarah, kisah politik dan kisah manusia yang masih hidup setiap kali anda melihat jam. Follow untuk lebih banyak fakta pelik tentang dunia.